Bos. Masih di tak? Abang. Bos, tadi masa saya tengah potong ayam, saya nampak ada sepucuk surat duduk dalam pok ayam tu. Tunggu sat. Wah. Ai, mana pula surat tu? Waman? Ya. Dekat telinga Waman tu apa? Apa surat tu? Terima kasih. Ni, bos. Surat apa ni? Tak tahulah. Bos buka tengok. Macam mana pusing dia? Panjang kat tu. 2, 3 boleh ku cari. Mana nak sama si kucing belang? Pembayang dulu ke maksud dulu ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh ku cari. Sudah. Mana nak sama si Hasan Surah? Ni surat ugutan ni. Ha. Berbau ugutan. Mendalam ayat tu, bos. Bos ada musuh ke, bos? Ataupun bos ada hutang dengan ROS ke payment sangkut ke apa ke? Tak ada Tak pun. Bos ada langit ayam siapa-siapa aku. Abang. Ya. Jangan-jangan. Jangan ragukan cintaku, sayang. Jangan ragukan cintaku. Jangan ragukan cintaku, sayang. Jangan ragukan cintaku. Jangan ragukan cintaku, sayang. Jangan ragukan cintaku. Astaghfirullahalazim. Aku serius ni. Subhanallah. Serius ni. Ni bukan main-main. Abang. Jangan-jangan Carlos dah keluar penjara tak? Carlos? Siapa tu? Apa kau buat kat sini? Abang kau ada? Tak ada, dia keluar. Kau ni makin besar makin cantik. Apa besar-besar? Maksud aku, makin dewasa makin cantik. Baik, kau pergi daripada sini sebelum aku jerit, Yelah, aku balik dulu. Takkan lari gunung-gunung dikejar. Dek. Oh, Dek. Mana adik aku ni? Ya, bang. Jap. Ni, jap. Ya, bang. Apa tu? Dek, abang nak pergi surau. Abang nak semayang maghrib. Daripada maghrib pergi ke isyak. Okey. Lepas isyak pula tu, orang surau ajak abang pergi meeting. Tu jangan lupa kunci pintu tau. Okey, boleh. Lagi satu. Ya, apa tu? Jangan lupa makan. Okey. Tapi tadi adik dah makan energy bar, bang. Sebab tadi adik ada latihan taekwondo. So, adik diet sekarang ni. Adik abang pun tengok kan? Nampak tak? Risau. Tak apa. Yang penting kunci pintu. Okey, abang. Hati-hati Bye. drive nanti. Okey. Bang, cepat, bang. Dah azan. Alright. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Macam tu pun ada ke? Siapa tu? Siapa tu? Abang? 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 Selamat pengantin baru, sayang. Kau buat apa kat sini? Baik kau keluar sekarang sebelum aku jerit. Kau jeritlah. Tak ada siapa nak tolong kau. Tolong! Abang! Tolong! Kau menyesal kejap lagi. Kau tengok je lah. Kalau kau tahu, rasakan penangan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, bang. Siapa ni? Tengok abang. Carlos! Ya. Kenapa, Dik? Adik okey?
Dia okey je. Abang pun tahulah kan. Tapi abang tanya kawan abang ni. Haram tu dia. Dia buat apa, Dik? Tadi dia cuba nak rogol adik tahu tak? Kau kurang ajar. Kau nak rogol adik aku Tak guna kau ni. Kau ingat adik aku ni siapa? Dia ada taekwondo. Tali pinggang hitam lagi. Lebih hitam dari hati kau. Maafkan aku, Hasan. Aku tak boleh tahan nafsu aku. Kau memang tak guna. Kau berobos dari sini. Lepas tu, kita orang berdua dah pergi report polis dan dia telah didapati bersalah atas cubaan merogol. Rogol. Jadi tak sempat nak rogol kan? Tak. Alhamdulillah, cantik ya, cantik. Sikit pun tak? Cantik. Masih lagi. Tak sempat pun sebab Jas dah belasah dah dia. Belasah tu yang penting. Yang tak sempat buat apa-apa tu yang penting. Itu penting. Kalau betul lah dia nak kacau kita dan ganggu kita, kita kena siasat dia. Faham? Faham, bos? Faham. Jadi, abang-abang semua dah bersedia? Dah. Dah sedialah. Dia ke mana? Rumah Tok Kadi? Sedia apa ni? Jom. Man! Dah bersedia ke belum? Dah. Tak kuat. Okey, kita mulakan langkah pertama. Dalam keadaan bersedia. 1. Tukar langkah. Sedia. Sekarang ni kaki pula. Dalam keadaan bersedia. Kaki berjelit. Terbalik, Min. Mun. Terbalik. Okey, kaki pula. Okey, sekarang ni saya nak tengok awak bertiga pula buat. Man, Mun buat. Okey, main dulu. Okey, dah sedia. Okey, Man pula. Oh, okey, bagus. Okey, Mun. Okey. Oh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita buka langkah yang lain pula. Sekarang ni belah kanan pula. Bersedia? Sedia. Jasnita, aku akan pastikan kau akan jadi milik aku malam ni. Aku risaulah dia aku bertindak malam ni. Habis tu macam mana ni, bang? Kalau kain panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Tak usahlah tuan hamba bertiga rasa bimbang. Kerana abang-abang di sini, badan sudah menjadi kuat semenjak kita berlatih hari itu. Betul kata tuan hamba. Saya pun telah bertapa selama 3 hari, 3 malam tanpa makan nasi. Subhanallah. Sungguh benar bagai dia kata. Kami akan belasah dia. Cukup. Don't worry, jangan risau. Tenang. Kira tu sebab dah lancar kan? Tenang anak muda. Hari ini saya bantu. Saya pagar seluruh kawasan rumah ni. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan selamat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau macam tu, kita semua tidur malam kat sini. Tak nak. Jalanannya bernas. Betul juga. Tidur malam ni kat sini. Termasuk Jasnita kah? Tak nak. Tak nak lah, bang. Jas nak tidur kat rumah. Jas nak balik. Tak nak. Siapa nak teman Jas? Ruki ada. Jas nak tidur dengan ayam. Jas tidur dengan Ruki. Ruki ke Rock? Rock? Pak Mat. Jas nak tidur dengan ayam, Pak Mat. Masya Allah. Pak Mat macam mana? Pak Mat tidur kat luar. Jas nak tidur dengan ayam je. Astaghfirullahalazim. Ayam Pak Mat, bukan Pak Mat. Astaghfirullahalazim. Jasnita, akhirnya kau jadi milik aku. Sayang, abang minta maaf dengan perkara yang lalu.
Hang ni pasal apa? Yang hang colek aku ni pasal apa? Hang ni gay ke apa? Bukan ke Jasnita yang ada kat dalam rumah tu? Dalam rumah tu ramai orang. Ada Jasnita, ada Moon, ada Min, ada Bamat, ada Hasan, ada aku. Yang hang colek aku ni buat apa? Tak apa. Aku akan rugut bos kau untuk bawa Jasnita ke aku. Ni. Bukan cara macam ni. Hang nak tunjukkan rasa cinta hang kat dia. Kau diam. Hang masih lagi tak faham apa itu cinta. Aku pun cinta juga kat Jasnita tu. Tapi aku tak ada lah buat perangai bodoh macam hang ni. Kau tak faham macam mana perasaan aku ni bila cinta kena tolak. Bagi aku, perasaan cinta itu adalah sesuatu yang indah dalam hidup aku. Maksud kau? Cinta sejati tak perlukan balasan dan perhatian. Cinta sejati itu tak perlu dikongsi dengan semua orang. Cinta sejati itu akan kekal dalam diri kita ini sampai kita mati. Aku tak pernah dengar kata-kata indah macam ni. Aku perlukan seseorang untuk bagi aku harapan untuk aku teruskan hidup. Bukan seseorang, tapi hanya dia. Hanya dia yang bagi harapan dekat hang. Tanpa hang sendiri pun sedap. Dah lah tu. Sabar. Berani kau datang sini lagi, Mai, Jas cakap kan, tak nak tengok muka dia ni lagi. Sabar, Jas. Bawa mucap. Tak nak. Lagipun, dia dah insaf atas perbuatan dia tu. Allah. Boleh percaya dia ni? Muka dah macam penyangak. Astagfirullahaladzim. Hasan, Jasnita, aku minta maaf. Aku menyesal dengan apa yang aku lakukan selama ni. Dengar tu. Dengarlah semua apa yang dia cakap. Memberi tu lebih baik daripada yang menerima. Apalah. Kalau macam tu, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Terima kasihlah, Man. Sebab Man dah sedarkan Carlos tu. Betul? Tapi tak ada apalah. Tiap yang jahat, mesti ada baik dia. Alhamdulillah. Yang penting kita semua selamat. Syukur kepada Allah. Segalanya berlaku dengan baik. Allahu Akbar. Allah! Ya! Aku kaya. Moon, jangan mandang nanti. Aku ya. Tak boleh ni. Saya kena pakai kot tu. Sana. Alamak, aku nak masuk kat mana ni? Apa kata kalau kita niaga? Dalam Malaysia ni, berapa juta orang berniaga? Kita niaga waktu malam. Sebab masa tu, orang semua dah tak berniaga. Kita berniaga. Jadi, kita dapatlah untung lebih. Lepas ni, Hang dengan Hang kena panggil aku Datuk. Datuk Min. Tok Min. Ini juga saya pecah dia. Tak payah pecat aku. Aku pecat diri aku sendiri. Bila dia kerja dengan diri dia? Dia kerja dengan orang. Pecat lah.